Sekarang kita dah sampai ke waterfront, PD Waterfront. Kita sebenarnya cari tempat lain tapi dapat ke PD Waterfront. So malam ni just a short review. Sebenarnya kita nampak ada Zeus Coffee. Kita sebenarnya nak minum kopi tapi kita jalan ke depan sekejap. Along the way tengok ada kopi lain ke tak. So tempat pun okey, The Cove. Ini tak tahu tempat apa. Kopi lah. Oh, kopi juga, menarik juga. Tengok inilah The Cove. Besok pun So nanti kita jalan sampai hujung. Nak kurangkan kenyang. Buat tadi kenyang sangat. Jalan sikit lagi. Kita nak test sama ada kamera ni boleh nampak ke tak boleh nampak. So now at least kali ni kita pakai mikrofon yang ada dead cat. So waterfront ni banyak playground lah. Banyak playground basically. Kedai-kedai pun banyak. And looks very nice. Kita akan jalan sampai hujung. Tak hujung sangat lah, sampai ada entrance kat depan tu. Lepas tu kita mungkin pusing balik cari kopi dan lepak dan kita balik. Itu sahajalah. Looks so nice. So ada 7-Eleven, bagus juga. Nanti balik kita nak beli air mineral. Sebab botol mineral dekat bilik tu tak banyak sangat, kecil sikit. Sekali okay lah, dua kali teguk lah habis. So ada kat sini ada bus London, double layer bus London tu ada. Ada fun fair juga lah. Tengok depan ni ada fireman punya mainan. Kat dalam tu lagi banyak mainan. Rasanya ni kalau siang-siang tak ada apa, sebab malam dia cantik sikit. Kena pula kalau siang-siang panas. Itulah dia, kita tengok signboard tu. Welcome to PD Waterfront. So nampak gaya kita sampai. Ini ada balloon yang lompat-lompat tu. So probably this is the end of kita punya jalan-jalan malam ni. So lepas ni kita akan pergi ke tempat minum kopi. Itulah dia, entrance waterfront. So itu je lah introduction untuk malam ni. Jom kita cari kopi tadi. Kita decided untuk minum dekat The Cove. Itulah dia. So nampak pun cantik. RM12 dapat kosong. The first 20 packs. Satu kopi dengan kosong untuk RM12. Tapi dia kena malam-malam sikit. So nice restaurant, kita order dulu. Apa beza dia dengan ni? Oh yang ni bar. Sama ke tak sama? Oh sama. Tengok belakang, very nice place. Very nice. Sekejap Okay, boleh duduk sini kot. Boleh duduk sini tapi kena order kat dalam. Boleh duduk sini tapi order kat dalam lah. Oh, order dalam Oh, boleh. Okay, cool. Kita dah boleh order kat meja. Nice. Kita order tadi cappuccino set dengan kosong. There's a package basically dekat sini. Cappuccino dengan kosong tu RM12.50. Actually, very cheap. Very good deal. Kita pun surprise. Kita mungkin tak boleh habis, tapi kosong tu kita bawa balik je lah kan. Okay, sekarang kita dah dekat The Cove. Kita datang ni untuk minum kopi.
So nampak gaya akan berpeluh jugalah sebab kita pun tadi dah berpeluh. Now duduk kat luar lagi dengan harapan angin laut kuat, tapi apparently tak kuat sangat. So kita mengharap boleh enjoy ada angin coming lah. So ni kita tengok view kat sini. Nampak view, kita buat 360 view. Dia ada dua tingkat sebenarnya. Dekat atas tu ada aircon kat dalam, dan dekat luar ni yang open space lah. Just really very nice place. Nak hang out, relax-relax lah. Kita dah minum kopi kat sini. Kopi dia memang sedap, lemak. Just nice lah, very nice. Cuma kita terkejut tadi dengan dia punya kosong, kita ingatkan besar. Dia punya saiz 2 kali ni je. So ni jari kita tengok saiz macam mana. Patutlah dia jual package RM12.50. Ingatkan murah gila. Rupanya kena scam. But the view memang cantik sebab tepi laut kan. So siapa-siapa sampai sini bolehlah nak lepak-lepak dekat waterfront ni. Ada kedai kopi nama The Cove. Dan jangan lupalah singgah kat sini. Kat depan-depan tu ada banyak kedai kopi. Zeus ada, depan ada banyak lagi lah. Tapi I think this probably kalau tak panas, one of the best place kot. Cuma tapi sebab dia ada dua juga, ada bahagian luar, ada bahagian dalam yang ada aircon. Ada tingkat atas lagi ada aircon. So basically boleh pilih lah mana-mana kan. Tapi kalau hari ni saya pilih kat luar. Hari biasa tiang mungkin definitely kat dalam. So kita nak cerita sikit pasal dia punya kosong. French kata kosong, kita panggil croissant. Ni adalah kecil ni kan. Tadi saya makan, gigit pun. Dia tak macam kosong biasa lah. Dia macam, taklah nak cakap pun macam cekodok jadi kosong gitu lah. Tapi kurang sangat. Tapi air dia okey. Kosong ni tadi lah macam kena scam. Tu kan lagi satu, kita mungkin dah kenyang tadi makan ikan dengan banyak. So ni just nak fresh up, nak ambil gambar kopi dan juga gambar The Cove ni. Sebab ada dulu saya ada satu orang ni lah, dia hantar gambar cawan atau PD bawah tu, just to show dia dekat PD. So kita pun tak ada cawan ni, kita tunjuk gambar yang ada kat belakang tu lah. Belakang tu ada signboard, ada pintu gerbang kecil, ada The Cove PD kat bawah ni. Itu je sebenarnya. Now kita nak masuk kat dalam, kita nak bayar. So you'll be surprised. Actually it's very nice kat dalam ni. Dan sungguh comfortable lah banding kita kat luar tadi. Tengok kat ujung sana. Very nice, sejuk, kelas, klasik lah. Dan kita tengok kalau kat depan ni ada gambar world map dengan lampu. That's quite nice. And then dengan bricks ni semua, walaupun fake bricks, tapi cantik lah. Okay lah, jom kita bayar. Lepas tu kita pun balik. Tu lah nampak kosong tu. Ni dia. Yang kecil ni yang kosong RM2.50, yang besar tu RM3.50, yang besar sikit RM6.50. Tapi rasanya tiga-tiga kurang. Kena cari yang betul-betul yang original kosong, yang betul-betul sedap lah. Okay lah, jom kita bayar. So akhirnya kita pun nak balik. Selepas dah minum kopi, rasanya kenyang pun dah makin berkurangan sikit. So time to go home, fresh up, mandi-mandi, sembahyang dan juga buat homework. Sebab besok nak kena submit ada satu paper lah. Alright, good night for today. Bye. Aduh, ada nona jantan lalu pasang gaya depan kaki.